作为延轰寺的主神，三角图举行了科坤祭，意示观音菩萨的诞辰。在举行祭拜仪式后，三角图共同用餐。三角图在延轰寺进行的祭拜活动，标志着观音菩萨的诞辰。这一祭拜活动由三角图虔诚地进行。在祭拜之前，信徒们会进行一系列宗教仪式。延轰寺负责人米迦表示，观音菩萨的诞辰庆祝活动自晚上开始。祭拜活动的目的是祈求财富顺利和身体健康。祭拜活动结束后，延轰寺的三角图们举行了欢庆的宴会，大家共聚一堂，欢度时光。此次祭拜活动在延轰寺举行，吸引了来自各个地方的成千名的信徒参加。Setahun sekali. Setahun sekali kegiatan ini. Ini dilakukan tadi sembahyang apa namanya nih? Tadi kokun tadi. Sembahyang ini tujuannya buat apa? Untuk keselamatan lah. Rezeki lancar kan? Terus? Usaha lancar kan? Kesehatan kan? Ringan lah. Terus kita juga melakukan persembahan apa nih? Ya, makan sembahyang, makan. Ritualnya ditutup dengan jamuan makan-makan. Tim Liputan PAL TV.